Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita tengok lagi satu soalan berkaitan dengan topik 2.1 konsep asas jirim. Okey, so soalan dia 1A, Raja 1 menunjukkan graf suhu melawan masa untuk menentukan takat beku asetamida. Okey, lepas tu dia bagilah lengkung ni. Okey, lepas tu soalan pertama dia nyatakan jenis zarah. Nyatakan jenis zarah dalam asetamida. Okey, kalau kita jumpa perkataan jenis zarah, apa kita ingat? Kita akan ingat zaim. Zarah sama ada jawapan dia atom, ion ataupun molekul. Atau siapa yang guna English? Kalau you nampak type of particles, you ingat top M. Type of particles top M. Sama jugalah. Atom, ion, molekul. Okay. So, bila dia bagi ni? Bila dia bagi formula kimia bagi asetamida C2H5NO. Okay. C2H5NO. So, possible tak jenis zarah bagi asetamida ini adalah atom? Possible tak? Atom tak possible. Kenapa? Sebab ingat tak saya punya tips? Kalau atom dia hanya ada satu huruf besar sahaja. Ini banyak ni huruf besar ni. Ada 4 jenis huruf besar. Okay. So A dah out. Okay. Adakah dia ion? Ion adalah kombinasi logam dengan bukan logam. And tips untuk ingat logam biasanya ending dia UM. So kita ada carbon, hidrogen, nitrogen dan oksigen. Tak ada siapa pun dalam ni yang ion. So I pun out. So dia adalah satu molekul. Okey? Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya adalah soalan seterusnya. Apakah takat beku bagi asetamida? Okey, so takat beku adalah pada bahagian yang mendata ni. So saya rasa by now you know already kan bahagian yang mendata ni. Jadi ambil pembaris, you highlight ke garis lah pada bahagian yang mendata ini. Okey, so jawapannya apa? Jawapannya 83. Kalau 83 sahaja, salah. Kenapa salah? Sebab tak ada unit. So mesti ingat kita tulis 83 darjah Celsius. Perlu tak tulis 83.0 darjah Celsius? Tak semestinya ada 0.0 ni. Sebab 0.0 remember dia lebih kepada untuk kejituan sesuatu radas iaitu termometer. Dan itu lebih kepada kertas 3. Tapi kalau you tulis 83.0 darjah Celsius tak ada masalah. Alright? Okay, cuma not necessary lah. Okay? So kita pergi pada soalan seterusnya. Apakah keadaan fizikal asetamida dari minit T2 ke T3? Apakah keadaan fizikal asetamida dari minit T2 ke T3? So tengok T2 ke T3. Okay. So kalau saya highlight ke apalah. Sini kawasan ni. T2, T3. So maksudnya kawasan ni. Okay. So kita kena ingat bahawa this asetamida dalam keadaan apa asalnya? Okay. Dalam keadaan cecair. Sebab dia kata dia nak dapatkan takat beku kan. So maksudnya ending dia adalah pepejal lah. Pembekuan adalah daripada keadaan cecair kepada pepejal. Betul tak? So T2 ke T3 pepejal. Senang kan? Soalan kimia ni. Subjek paling senang dalam dunia adalah kimia. Okey. Sekiranya cecair asetamida disejukkan terlalu cepat kepada pepejal tanpa dikacau berterusan sewaktu proses penyejukan, lakarkan lengkung yang dijangka pada ruang yang disediakan. Okey. So situasi ini, bila dibagi satu situasi ni kan, cecair asetamida disejukkan terlalu cepat kepada pepejal tanpa dikacau berterusan sewaktu proses penyejukan. Nama keadaan ini adalah penyejukan lampau. Supercooling. Okey.
Dalam supercooling, apa yang berlaku adalah kan masa kita buat penyejekan, nanti suhu turun. Lepas suhu dah turun, suhu naik balik, lepas tu baru dia mendatar, lepas tu dia jadi turun. So kita tak nak situasi ini sebenarnya. So untuk mengelakkan situasi penyejukan lampau atau supercooling ini, sebenarnya perlu cecair itu perlu dikacau secara berterusan semasa proses penyejukan tu. Sebab tu kalau saya bersama anak murid, saya akan always pesan pada mereka, kalau lenguh tukar partner, another person, tetapi you mesti always kacau your cecair untuk tukar jadi pepejal tu, because otherwise dia akan berlakulah situasi penyejukan lampau ini ataupun supercooling. Okay, so itu sahaja soalan kali ini. See you in the next video. Bye bye.